Tak boleh login LinkedIn. Ini 6 sebab dia. Sebab yang pertama standard lah, mungkin sebab username ataupun password kita salah. Cara dia just tekan forgot password and reset. Yang kedua disebabkan oleh akaun korang disekat ataupun dikunci oleh LinkedIn sebab dia rasa akaun korang ni ada suspicious activity. Korang boleh pergi email, korang buat pengesahan sama ada masukkan IC ataupun dia orang suruh buat selfie. Yang ketiga disebabkan oleh masalah sambungan internet ataupun rangkaian. So kalau katakan korang pakai data, so korang tukar pada wifi ataupun korang tukar kepada data yang lain, pakai hotspot dan sebagainya. Tapi pastikan korang clearkan cache dan juga cookies kalau katakan korang menggunakan browser untuk buka LinkedIn. Kalau katakan korang menggunakan apps, korang boleh cuba uninstall dan install semula. Ini adalah yang keempat. Yang kelima, dia juga boleh disebabkan oleh browser kita yang problem. So kalau katakan korang buka guna Chrome ataupun Edge, kadang-kadang extension itu juga boleh kacau untuk buka LinkedIn. Solutionnya, bukalah guna browser yang lain. Okay, yang last, memang korang sendiri ada buat masalah. Korang ada spam ataupun korang ada buka akaun yang palsu kan. So memanglah akaun korang kena ban ataupun kena block daripada pihak LinkedIn. Tapi andai kata ke-6 ni korang dah check, korang dah buat tapi masih lagi tak boleh login LinkedIn, cara dia pergi je ke customer support LinkedIn. Korang suka dengan perkongsian Cik Pia ataupun korang ada soalan lain, jangan lupa tinggalkan komen dan follow Cik Pia.